Ini kita berada di SK Kuala Ampang 1. Kita ada program kepimpinan pengawas selama 1 hari. Pengawas, PRS, PSS, ketua kelas dan penolong dan juga unit badan lah. Jadi setiap unit tu kita akan pecahkan mengikut modul masing-masing. Jadi di belakang saya ni adalah dewan untuk kita buat PRS lah. Nanti kita tengok satu persatu dewan yang kita dah buat pecahan kepada unit, setiap unit masing-masing. Okey, baik, yang ni adalah PRS. Jadi kita akan pisahkan setiap modul-modul yang berkaitan dengan kepimpinan. Okey, baik, yang ni adalah unit pusat sumber. Okay, baik, yang ni program kepimpinan 1 hari untuk di sekolah. Okay, yang ni pula modul ketua kelas lah, pecahan kepada ketua kelas. Untuk program kepimpinan pengawas, pecahan kita akan buat mengikut unit masing-masing lah. Kita tak akan gabung mengikut semua sekali kapasiti murid. Kita akan buat pecahan mengikut unit masing-masing. Assalamualaikum. Hari ini tim Wirajaya bersama dengan pelajar-pelajar SK1